Hai, Assalamualaikum. Baiklah, hari ini dalam video kali ini saya akan share macam mana nak hasilkan thread post yang ada storytelling, ada product placement tapi tak hard selling lah. Okey. Sebelum tu saya nak bagi tahu yang awak nampak ni, saya dah hasilkan 7 post untuk 7 hari akan datang. Maksudnya at least 1 post untuk setiap hari lah, every day. Tapi saya cadang ataupun saya suggest at least buat 3 post every single day lah, untuk nampakkan awak aktif. Lagi-lagi kalau awak ni baru saja bermula dekat Threads. Okay, awak boleh nampak sini saya ada 7 draft yang saya dah set up dalam draft ni. 7 post. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey. Nanti saya akan tambah lagi lah 7 dan 3 dalam 21 post total untuk minggu depan. Okey. Tapi saya tak nak cerita berapa banyak saya ada post, setup post. Saya nak share macam mana saya buat semua post ni dan make sure yang semua post ni sedap untuk dibaca, sedap untuk dan dapat tarik orang beli ataupun klik produk affiliate yang saya jual lah. Okay, ada 2 tools yang kita akan guna. 2 tools. Yang pertama sekali adalah Deep Content Idea. Di sini kita akan hasilkan idea lah, idea post kita based on apa yang kita jual, apa niche kita, siapa target audience kita lah. Okay, yang kedua adalah ThreadSpark _test yang masih lagi di fasa testing lah. Okay, di sini nak guna Deep Content Idea mudah saja. Bila awak beli ThreadSpark offer dalam 15 bulan nanti, bila awak dah beli, awak akan dapat link untuk akses Deep Content Idea. Okay, awak pergi kat Deep Content Idea, awak klik saja dan awak akan nampak this page lah. This page blank page. Kat sini ada kosong. Okay, awak just perlu masukkan saja awak punya niche, awak punya produk, siapa yang awak nak tolong. Kalau dalam konteks contoh ni, saya bagi tahulah, saya nak awak kerja smart, work smart and stay healthy. I help you work from home people to stay healthy. So dalam statement ni saya bagi tahu yang saya nak orang work smart dan sentiasa sihat. Jadi secara automatik tools ni akan analyze dan akan fikir, oh dia ni dalam healthcare punya niche lah kan. Kemudian saya bagi tahu lagi, I help you work from home people. Jadi dia akan tailoredkan ataupun fokus kepada work from home people lah, aktiviti mereka, mindset mereka and so on. Dan saya nak mereka stay healthy, so dia nak matchingkan health tips lah. Okay, so bila awak dah bagi niche, dah bagi target audience, dah bagi produk and so on, dia akan bagi minimal 10 idea content yang viral. Okay, yang ada potential viral lah. Okay, awak boleh pilih je. Awak boleh baca dulu 3 habit, mindset shift, 5 thing, I work from bed for 30 days and so on lah. Okay, saya nak bagi tahu, kalau ada dalam senarai ni, semua benda tu awak ada yang awak dah pernah rasa, ada yang awak tahu, ada yang awak pernah buat, lagi bagus lah. Nanti dekat next step, awak boleh masukkan je terus apa yang awak rasa tu dalam ruangan konteks. Tapi kalau awak tak ada sekalipun, awak just perlu copy paste je, masukkan dalam next step. Kemudian awak dari situ awak edit kasi nampak real lah. Okay, saya bagi contoh lah kan. Okay, kat sini kita ambil idea 5 things I change in my work from home routine that fix my back, sleep and brain fog. Ni kalau 5 benda yang saya ubah dalam work from home routine saya, yang bantu saya baiki tulang belakang saya, waktu tidur dan kecelaruan minda ataupun tak ada idea, brain fog. Okay, saya just copy paste je daripada idea ni. Idea nombor 3 ni saya copy paste. Kemudian dia terus hasilkan kita punya ni lah. Kita punya ni
kita punya storytelling. Okay, nampak tak? 5 things I change in my work from home routine. Dulu aku sangka aku malas, rupanya aku start dalam rutin. Okay, so macam ni kita nak buat product placement. Okay, first of all, awak just bila awak dah sampai ke step ni, awak perlu tambahkan konteks dan link produk dekat dalam ni lah. Sebelum awak tekan enter tu, masukkan topik, kemudian masukkan link produk, kemudian masukkan jumlah bilangan berapa banyak post nak buat. Kalau tak, dia akan default kepada 7 post lah. Okay, awak masukkan, awak tekan enter dan dia akan bagi storytelling kat sini. Storytelling, awak just copy dulu. Jangan fikir banyak-banyak, copy je dulu. Kemudian awak paste dekat dalam thread. Awak copy paste dalam thread draft ni. Okay, bila dah copy paste semua dalam ruangan draft ni. Okay, bila time awak edit, make sure tak ada perkataan yang awkward. Awkward tu macam mana? Bila awak baca tu macam kita mesti perasankan macam mana kita bercakap, macam mana kita menulis. Penggunaan ayat tu, kalau tak sesuai berada di situ, awak replace dengan sesuatu benda lain. Tak kisahlah awak guna slang ke, awak guna keyword English ke, whatsoever lah. Tapi make sure dia sedap bila dibaca dan didengar lah kan. Gitu. Contohnya kat sini ya. Okay, contoh kat sini. Aku invest 180. Ayah sajalah aku laburkan duit aku RM180 untuk kursi ergonomik. Okay, jadi saya pendekkan kepada aku invest RM180. Message dia tetap sama, tapi dia lagi pendek, lagi bagus lah. Okay, kemudian macam mana buat product placement? Okay, product placement ni bergantung pada message awak lah tadi. Message kita tadi, kita nak bagi tahu 5 benda yang kita ubah. 5 benda tu apa dia? 5 benda tu mungkin activity, mindset and so on. Kalau dalam konteks video ni, saya punya message adalah ubah gaya hidup. Ubah gaya hidup work from home. Jadi antara gaya hidup yang disuggestkan adalah kerusi. Kerusi. Jadi saya akan carilah produk affiliate kerusi ergonomik. Kerusi ergonomik. Ni dia. Saya ambil ni, saya letak link affiliate saya. Kemudian saya select je di gambar dan link dekat dalam post ni. Okay. Kemudian saya teruskan, go on. Kemudian dekat hujung sekali, saya tetap selectkan link jugalah. Kenapa 2 kali link? Okay, 2 kali link kerana apa tau? Sebelum awak nak letak link, saya nak bagi tahulah, jangan letak link dekat post, kepala post, sebab dia akan memberi signal kepada threads yang post ni sedang cuba untuk redirectkan trafik keluar daripada threads. Jadi sebab tu kita tak perlu push trafik ke konten ni. Jadi awak sedang dalam usaha di shadow ban lah, sebab awak sedang ada usaha untuk bawa audience keluar daripada threads. Kita nak make sure audience kita sentiasa ada dalam threads, barulah threads kasih lagi banyak trafik. Gitu. Sebab itulah orang yang spam link ni dia tak dapat sale lah, sebab orang threads tak suka. Okay. Tapi untuk awak letakkan link di second post ataupun di hujung post, itu tak ada masalah lah. Selalunya jika post pertama awak ataupun kepala post awak dapat 100 view, at least akan ada berlaku 50% drop daripada kepala post. Post yang kedua akan berlaku 50% drop. Okay. Jadi dalam 50% drop tu, kita kena capture at least 10% lah daripada mereka. Mungkin 5% 5 orang kan. Okay. Jadi sebab itulah kita letak link dekat bahagian sini. Okay. Bila awak letak link saja, secara automatik daripada 50% daripada audience yang kita dapat tadi akan terus turn off lah. Akan terus klik atau turn off dengan konten kita. Jadi bila awak letak link dekat post yang kedua, awak kena standby atau be prepared yang another post ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya akan tak ada view langsung atau drop significantly. Katakanlah kat atas ni dapat 100 view.
Bawah ni awak terus letak link. Kat sini kebetulan lah dapat 50 view. Okay, mungkin awak dapat capture 10%, 5 orang yang klik. Okay, daripada 50 view tu mungkin sebab kawan dah letak link kan, mungkin dah habis lah kot konten dia ni. Jadi dia terus skip dan dia tak daripada 50 tu mungkin 10 orang je yang masih go on apa untuk baca threads ni. Jadi untuk mengelakkan awak kehilangan trafik dan potensi untuk orang klik, jadi sebab itulah saya suggest awak letak 2 link dekat dalam satu thread panjang. Okay. Cuba ingat make sure jangan spam the link, sebab dia boleh jadi threads akan block all of your content in the future lah. Okay, faham tak? Kat sini saya letak di bahagian hujung. Okay, nak tahu thread awak punya ni menjadi atau tidak, at least lah kan, at least dekat threads post yang paling hujung ni awak boleh dapat capture 10% daripada total viewer tadi. Contohlah kalau awak ada dapat 100 orang view dekat kepala threads, at least dapat 10 orang yang baca sampai habis. Itu adalah audience yang paling berkualiti untuk awak lah. Adakah 10 orang tu akan klik dan beli? Tak semestinya, tapi mungkin dia ada interest untuk follow your content in the next time lah. Okay, kita tak measure orang yang tengok dekat kepala post, kita measure orang yang tengok dekat penghujung post. Okay, so saya ulang sekali lagi, bila awak 15 hari bulan ni saya akan open order untuk offer Threadspark dan Deep Content Idea. Harga saya tak tetapkan lagi, tapi mampu milik dan dan sesuai dengan kualiti yang dijanjikan lah. Gitu. Alright, sekian. Assalamualaikum. Jumpa 15 hari bulan ni. Saya akan launch 20 orang saja. 20 orang saja. Dan saya akan 20 orang yang terawal akan dapat harga promo lah. After that, kita akan tutup dan akan naikkan harga semula. Sekian. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.